Alhamdulillah hari ini kita dapat merayakan Hari Raya Aidilfitri dalam keadaan aman. Boleh makan, boleh duduk, boleh bincang, boleh cerita. Memang kalau kita bandingkan dengan Palestin ke banyak negara lain jauh. Jadi kita banyak bersyukur. Tapi kadang-kadang kita ni Alhamdulillah, tapi kepada mangsa, contohnya bencana yang berlaku di Puchong itu bukan satu benda yang bukan boleh diambil mudah. Tok Kishin dah pergi, dah interview, dah jumpa orang yang paling dekat sekali yang hampir melecur semua ni. Yalah, orang kata itu dah bencana alam dan buat macam mana, tapi kita juga perlu melihat daripada sudut yang lain, di mana sebenarnya bencana ya itu terjadi. Tapi kenapa bencana itu terjadi? Kalau earthquake, ialah kita tak boleh nak elak, tapi kita rasa kalau yang setengah bencana ini yang melibatkan kecuaian ataupun tidak patuh SOP ataupun mencari keuntungan oleh pihak tertentu, mungkin tak boleh dia bolehkan, atau kena pakai alat ni tak pakai, nak mudah. Jadi benda ini akan membawa kesan yang amat negatif dan kita pun tak boleh nak terima. Jadi kita harap perkara seperti ini disiasat sebaik mungkin panggil siasatan betul-betul yang bersungguh, yang tanpa hiding, untuk kita menentukan perkara ini tidak berlaku lagi. Jadi siapa yang bersalah kita kena tangkap. Sebab dia garanti tak jadi sendiri-sendiri. Dia garanti di mana sambil korek dulu korek sikit, lepas tu kita korek sikit lagi sampai. Jadi bila benda ini terjadi, alhamdulillah tidak ada kematian, tapi orang cedera banyak, orang susah banyak, rumah terbakar, hancur, kereta terbakar, dan benda ini akan membawa kesan negatif kepada jiwa-jiwa rakyat Malaysia. Ya, jadi kita mahu perkara ini satu perkara yang dilakukan dengan baik supaya kita tidak melalui jalan yang sama. Dia kadang-kadang aksiden sikit je, tapi sebab aksiden mati. Aksiden tu bukan apa, pasal cuai jawab telefon. Jadi kita kena tengok kaedah yang terbaik bagi menentukan apa yang dibuat adalah mengikut prosedur. Jadi kita nak ambil peluang ini. Sesiapa ada komplain, boleh bawa aduan ini ke atas, tapi kalau nak kita buat sesuatu, boleh adu pada kita dan kita boleh bongkarkan. Banyak yang kita bongkarkan juga ini. Jadi kita harap perkara seperti ini tidak lagi dibiarkan. Pasal pun tak dibiarkan. Kadang-kadang saya tanya nyawa kan berapa nilai dia. Contohnya nilai nyawa kadang-kadang 1 sen tak ampat. Pasal contohnya kita dengar bunyi rumah terbakar di Johor, mati keluarga 5 orang. Pasal apa? Mati kerana mereka hidu asap, tak boleh nak keluar kunci, tak jumpa. Kalau dia ada paku untuk meletak kunci, tak adalah mencari-cari kunci, merata-rata tak jumpa sampai asap sampai mati. Jadi itu nilai 1 sen. Jadi jangan ambil mudah terhadap sesuatu. Kuasaan. Pasal kadang-kadang orang yang melalui banjir, dia nak tolong tapi dia pun pakai kasut tumit tinggi. Jadi kena ada prosedur, ada pengajaran apa yang boleh diajar.